Hai guys, so kita kembali lagi dalam Unpack Pokemon TCG, okay? So selamat datang ke episod 39, masih lagi dengan pack Scarlet and Violet Stella Crown, okay? So hari ni saya dah buka satu pack lagi, tapi saya tak ada gunting. So saya just guna pisau, soft saja, okay? Mudah dan cepat, okay? So untuk episod kali ini kita tengok ada manis-manis ke tak ada manis. Jom kita keluarkan. Okey, card letak tepi, satu kad ke depan dan kita tengok energi apa yang kita dapat. Okey, so kita mulakan dengan Steel Energy. First card drop in. Okey, harga saya dah letak ke atas. Yang kedua Varoom. Kita ada Drifloon. Kling, Veluza, lepas tu kita ada Tornadus, Crispin, Trainer, Reverse Holo, Rhyhorn, Reverse Holo, Roboot, dan di belakang dia hadir dengan Water Silver. Holo Ray sahaja, Holo Ray Buffalon. Okey, ini dah ada ni, tak apalah. So kita simpan saja. So episod 39 ni kali ini tak ada manis. Okey. So kita jumpa lagi dekat episod yang seterusnya. Itu saja. Thank you dan bye-bye.